Abang Ril, janganlah macam ni. Kita boleh bincang. Kau buat apa lagi kat sini? Kau berambus lah. Kau jangan tunjukkan muka kau depan muka aku lagi. Kau nak bincang apa dengan aku? Orang macam kau ni tak patut pun bincang dengan mulut. Dia kena bincang dengan tangan juga. Apa salah Rin, Abang Ril? Rin sanggup buat apa je asalkan abang bahagia. Kau tahu tak apa boleh buat aku bahagia? Kalau aku bunuh kau. Orang macam kau ni memang patut mampus. Kau tahu tak? Mami kata kalau Rin pilih Abang Ril, dia sanggup buang Rin. Tapi Rin terima. Sebab Rin ikhlas cintakan abang. Rin sanggup susah senang bersama. Takkanlah tak ada rasa sikit sayang pun pada Rin. Kau ni gila ke apa ni? Ha? Aku tak heranlah dengan kau punya sayang, kau punya cinta bodoh kau ni. Engkau lah manusia paling keji sekali pernah aku jumpa. Kau tahu tak? Rin tahu Abang Rin tengah stres sekarang ni. Bukan senang apa yang abang lalui sekarang. Tapi Rin akan terus sabar sebab Rin yakin nanti hati Abang Rin akan terbuka juga untuk Rin. Kau berambut sebelum aku empuk kau dengan pinggan ni. Kau belah! Nanti Abang Rin akan tahu nilai pemata atau batu jalan. Orang macam kau ni tak layak pun jadi batu.